salam sejahtera. Hari ini saya ingin membawa tajuk Kuat walaupun hati terluka. Mengapa manusia berubah? Mengapa kita diuji? Kuat walaupun hati terluka. Dalam hidup ini, kita akan bertemu dengan pelbagai jenis manusia. Ada yang datang membawa semangat, ada juga yang pergi meninggalkan luka. Dahulu mereka begitu rapat dengan kita, tetapi apabila keadaan berubah, layanan mereka juga berubah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, mengapa manusia boleh berubah? Adakah kerana harta, pangkat, kesihatan, atau kerana kita sudah tidak lagi memberi manfaat kepada mereka? Saya juga pernah merasakan hati yang terluka. Pernah berharap orang yang saya percaya akan terus bersama. Tetapi harapan tidak selalu menjadi kenyataan. Dari situlah saya belajar bahawa tidak semua orang akan berjalan bersama kita. Hingga ke penghujung jalan. Kemudian saya bertanya pula, mengapa kita diuji? Mengapa orang hidupnya kelihatan mudah, sedangkan ada yang setiap hari berdepan kesukaran? Semakin lama saya memahami bahawa ujian bukan tanda Allah membenci kita. Ujian mengajar kita menjadi lebih sabar, lebih kuat dan lebih menghargai setiap nikmat yang masih ada. Satu lagi perkara sering membuat hati kita menderita ialah apabila kita membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain. Kita melihat senyuman mereka, rumah mereka, kereta mereka, keluarga mereka, tetapi kita tidak pernah tahu air mata yang mereka sembunyikan. Setiap orang mempunyai jalan hidup yang berbeza. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji kehilangan, dan ada yang diuji kekayaan. Ujian setiap manusia tidak sama. Jadi janganlah kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita semalam. Jika hari ini kita lebih sabar, lebih bersyukur dan lebih kuat, itu sudah cukup menjadi satu kemenangan. Walaupun hati pernah terluka, jangan biarkan luka itu memadamkan harapan. Teruskan melangkah, teruskan berbuat baik. Walaupun pernah disakiti, kerana manusia boleh berubah, tetapi nilai kebaikan yang kita lakukan akan sentiasa mempunyai makna. Semoga sesiapa yang sedang melalui ujian hari ini diberikan kekuatan untuk terus bangkit. Ingatlah, setiap kesakitan pasti ada pengajarannya, dan setiap ujian pasti akan berakhir pada waktu yang telah ditentukannya. Sekian, terima kasih.